Okay, sekarang ni kalau korang perasan harga RAM dekat market naik mencana gila-gila. Dan of course, bila harga RAM naik, semua barang elektronik lain pun akan naik juga kat sini. Sebab tu bila nak beli smartphone sekarang, ramai orang dah mula fikir panjang. Bukan takat phone tu laju ataupun tak, tapi kamera pun kena power jugalah kat sini. Tapi lah kan, soalan yang paling penting kat sini sebenarnya, phone ni boleh tahan ke untuk pakai pada jangka masa yang lama? So dalam video ni aku nak cerita pasal Redmi Note 50 Pro 5G. Dan aku tak nak buat video unboxing ataupun test ekstrim. Aku nak fokus pada smartphone punya penggunaan pada orang kata daily usage dan secara logikal lah kat sini. Benda yang selalu jadi pada setiap hari tu. Untuk model ni, Xiaomi memang letak fokus besar dekat ketahanan luaran dan juga dalaman. Nak guna jangka panjang, dua-dua kita kena ambil kisah kat sini. Contoh paling common kat sini, phone jatuh. Jatuh dari meja, dari tangan atau masa nak keluarkan dari poket. Semua orang pernah lalui semua ni, betul tak? Aku punya iPhone ni pun pernah jatuh. So itu benda yang akan berlaku setiap hari punya lah. Dari segi rasa bila pegang phone ni, memang rasa solid. Tak rasa kosong, tak rasa rapuh langsung. Dan bila letak atas meja atau poket pun tak rasa macam kena jaga terlalu manja lah. Ataupun nak kata kau buka-buka kau punya seluar, tiba-tiba phone ni bengkok kan. Tak ada dah sampai macam tu. Aku dah buat beberapa test yang simple, memang boleh berlaku dalam hidup seharian. Kalau korang perasan kat sini, walaupun phone ni jatuh, skrin dia masih hidup dan phone ni masih boleh digunakan macam biasa. Benda biasa yang sering berlaku dalam everyday life kita. Kalau boleh lah kat sini kan, pastikan korang gunalah dia punya casing yang tersedia dalam kotak kalau korang nak pakai phone ni. Walaupun casing ni tak adalah phone ni casing yang mahal apa, but hey, safety. Apa-apa jadi, at least casing kau yang rosak dulu, bukan phone ni yang rosak. Untuk air pun benda yang sama juga. Kadang-kadang aku adalah kenal kawan aku ni, dia bawa phone dia juga pergi buat Grab. Rupanya phone dia tak ada IP rating. So macam biasa, bila dah kena air, GG dah kat sini. Dekat Malaysia ni sekarang tambah lagi bulan 1 ni, hujan tu memang tak boleh jangka. Tiba-tiba kau keluar bawa phone kau, hujan. Pisang kan. Dalam situasi macam ni lah kan, skrin telefon ni masih lagi responsif sebab dia ada AI White Touch 2.0. Basah pun boleh guna. But ini fungsi yang sama jugalah macam sebelum ni, previous model. Walaupun kita tengok benda ni macam kecil lah, macam remeh je kan, but ini benda yang orang kata game changer lah. Tambah lagi kalau phone kau kena air tu, masa tu lah baru kau rasa bersyukur ada fungsi macam ni. Kalau kau tanya aku lah pasal extreme test pula kan, yes, kau boleh je masuk dalam kolam macam aku buat ni, ambil gambar, ambil video and relax. Yang buat keluar phone ni masih lagi function, tak ada isu apa-apa sebab dia ada 4 IP rating kat sini. Dan apa yang korang expect lah kan, kalau phone ni masuk air sekalipun, korang boleh pergi dekat setting dan cari clear speaker ni, dan dia akan vibrate dan keluarkan kelebihan-lebihan air dalam phone ni. So korang tak payah rendam dah lagi phone ni dalam beras sebab nak bagi dia kering fully tu. Selain daripada ketahanan fizikal dia, Redmi Note 15 Pro 5G juga memang disediakan untuk penggunaan jangka panjang. Contohnya macam dia punya software. Phone ni datang dengan 4 tahun OS update dan 6 tahun security update. Untuk phone mid-range yang harga boleh kata bawah 1,500 ni, surprisingly you not getting much phone lah yang ada software update power macam ni. Dari segi warranty pula, Xiaomi bagi 1+1 standard warranty, 4 tahun battery warranty dan 2 tahun accidental coverage untuk skrin, kerosakan liquid dan juga back cover. Tapi ini hanya one time claim sajalah, but still, maksudnya kalau apa-apa berlaku kat phone kau, kau still boleh claim warranty untuk masa 2 tahun ni. So that's pretty nice lah. Bagi aku ni adalah sebuah nice initiative lah daripada Xiaomi. Sebab kita perasan sekarang ni pun banyak brand dah bagi banyak gila warranty untuk phone diorang ni. So diorang bagi warranty macam ni, diorang percayalah produk diorang ni memang tahan lasa. Betul tak? Tapi kan, aku rasa ini adalah point yang sangat penting, tambah lagi kat orang yang tak nak tukar phone orang kata every 2 ke 3 tahun tu, sebab you get this warranty and also software update yang panjang ni. Sekarang kita sembang pasal bateri pula. Bagi aku, bateri ni bukan bilangan milliampere hour saja yang penting kat sini. Yang penting kat sini adalah macam mana kita gunakan untuk seharian tu. Telefon yang datang dengan bateri yang besar iaitu 6580 mAh. Phone ni memang senang tahan seharian tanpa rasa stres, tak ada rasa kena top up banyak kali dalam sehari tu. Dia juga datang dengan fast charging 40W dalam kotak. Dia memang sangat bantu bila kau perlukan that quick charge kat sini. Dan dia juga datang dengan reverse charging, memang berguna dalam situasi kecemasan. Contohnya kau nak charge earphone kau ataupun benda-benda yang elektronik yang pakai type C. This is such a game changer lah, sebab let's be real, kadang-kadang kita ni pun bukanlah nak bawa sangat power bank kan, terlupa kan. So dengan fungsi reverse charging ni, it's really nice kat sini. Dan yang paling penting kat sini, bateri ni direka untuk tahan lama dari segi battery health, sesuai untuk orang yang nak guna phone ni bertahun-tahun tanpa risau bateri cepat drop. Lagi satu, telefon ni ada 4 tahun battery warranty. So kalau battery drop bawah 80% dalam masa 4 tahun ni, korang akan dapat free battery replacement, which is quite insane sebab aku tak rasa ada banyak brand yang buat macam ni. So another 1+1 untuk Xiaomi daripada aku hari ni. Now, let's talk about kamera. Bila cakap pasal kamera ni, kita tahu lah untuk phone bawah 1,500 ni, kamera dia kebanyakan biasa-biasa. And honestly, Redmi Note 15 Pro 5G ni
kamera dia delivers apa yang aku expect lah untuk phone macam ni. First kali, dia datang dengan kamera 200 megapixel untuk main kamera dia. Apa yang aku suka, kamera ni fokus pada details. Bila ambil gambar, kau akan dapat flexibility untuk crop atau zoom tanpa cepat pecah. Zoom yang ada ni pun praktikal, bukan sekadar ada atas kertas sajalah, tapi memang boleh guna dalam situasi sebenar. Aku tunjukkan dekat korang semua UI kamera bila zoom supaya nampak sendiri macam cara phone ni digunakan dalam real life. Untuk kegunaan harian macam travel, kerja atau konten ringan, kamera ni konsisten dan senang nak pakai lah kat sini, tanpa perlu banyak fikir dari segi setting tu. But don't expect kamera dia level flagship, tapi dah cukup cun lah untuk korang ambil gambar. Tapi sebenarnya at the end of the day, capability kamera phone ni bergantung pada pengguna tu sendirilah. Dari segi performance, speaker dan semua, overall tu aku boleh kata memanglah cukup memadai untuk penggunaan harian tu. But of course, korang mesti nak tahu spek telefon ni macam mana. Mari aku cerita. Dia datang dengan spek berikut. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Quite a powerful chipset untuk harga dia ni. Skrin 6.83 inci AMOLED dengan 1.5K resolution dengan 120Hz refresh rate. Solid screen dengan peak brightness yang tinggi iaitu 3200 nits. Dan dia juga datang dengan stereo speaker dan semua features Redmi Note series sebelum ni ada dekat telefon ni. Overall spek dia bagi aku memang power gila untuk harga yang ditawarkan ni lah. Kalau kau tanya aku, this is probably one of the best phone dari segi spek to price ratio lah sebenarnya kat sini. Now, bercakap pasal harga kan, mesti korang nak tahu berapa harga Redmi Note 15 Pro 5G ni dekat Malaysia. Mari aku cerita dulu. Dia datang dengan dua variant, iaitu 8GB RAM dengan 256GB storan dengan harga RM1,390. Dan untuk tempoh promosi, korang akan dapat free storage upgrade ke 512GB bernilai RM200 saja kat sini. Untuk variant yang kedua pula adalah 8GB RAM dengan 512GB storan dengan harga asal RM1,591. Dan untuk harga promosi, korang akan dapatkan dia dengan harga RM1,391. Korang akan dapat harga the same untuk 512GB storan. So that's really nice kat sini lah. Pre-order akan bermula dari 16 hingga 21 Januari ni. Kalau korang pre-order, korang akan dapat juga Redmi Pad SE 87 inci bersama cover yang bernilai RM748. So getting a free gift untuk pre-order ni is quite nice lah sebenarnya kat sini. Kalau korang tak niat dapatkan mana kat telefon ni, macam biasalah korang mendapatkan Redmi Note 15 Pro 5G ni dekat mana-mana website e-commerce ataupun Xiaomi official store. So go check it out lah dekat sana ataupun kat kedai kalau korang rasa phone ni sendiri nanti. So sebagai akhir kata kat sini, kalau korang cari phone yang boleh tahan untuk penggunaan harian, sesuai untuk pakai lama dan tak menyusahkan hidup korang dengan phone-phone yang orang kata software update yang pelik-pelik tu, Redmi Note 15 Pro 5G ni mungkin menjadi pilihan terbaik untuk korang. Apa lagi, letaklah add to cart and check out awal. Mana tahu dapat that Redmi Pad tu. So itu saja. Bye bye.